method untuk uh, kita lawan against cyber attack. So kat sini kita ada dalam 6 defense method. Yang first kali antivirus, kita ada firewall, kita ada intrusion detection system, kita ada encryption and hashing, VPN dengan secure coding. Ni antara beberapa lah cara-cara kita nak defend daripada attacker bila diorang nak attack kita punya sistem. So kita pergi yang ke pertama punya, which is antivirus. So antivirus ni biasalah semua orang pernah dengar. Sebab antivirus ni selalunya kalau kita beli laptop atau komputer daripada mana-mana kedai, selalu dia dah install antivirus ni. Tapi bila kalau kita buat macam komputer sendiri, selalunya antivirus software ni dia selalunya takkan install, takkan ada. Jadi kita kena install sendiri. Tak pun kita boleh guna Windows security application. Itu pun dah sebenarnya dah boleh cukup protection untuk kita sebenarnya. Tapi kalau kita nak extra protection, kita boleh download antivirus software yang lain. So antivirus software ni apa? Antivirus software ni program yang kita boleh gunakan untuk protect komputer kita daripada segala jenis virus dengan malware. So antivirus ni akan detect, boleh cari segala file-file dalam kita punya komputer. Dia akan scan. Kalau dia jumpa apa-apa file yang macam malicious, yang macam pelik, yang tak sepatutnya ada dekat komputer kita, dia akan detect dan dia akan buang terus. So selalunya antivirus ni ada dua jenis. Satu aktif, satu scan manually. So yang aktif antivirus, selalunya kita tak payah scan. Dia akan sentiasa scan sendiri. So kita tak perlu pergi macam setiap bulan tekan scan, cek, tengok ada virus tak dalam kita punya komputer. Kalau yang untuk yang manual punya, kita kena setiap bulan ke setiap 6 bulan, kita boleh check. So selalunya ada dua jenis antivirus. Selalunya yang aktif tu biasanya berbayar lah. Kalau yang free punya selalunya setakat ni banyak yang kena buat manually. So antara malware-malware yang antivirus ni boleh protect kita, contohnya ni lah, keylogger. Keylogger ni dia boleh detect kita punya keystroke. Apa-apa yang kita type dekat keyboard, dia boleh detect. So dia boleh protect daripada keylogger, trojan horse, worm, spyware, adware, botnet, phishing and ransom. So ransomware. So ini antara benda yang diorang boleh antivirus boleh protect kita lah daripada segala malware ni, jenis-jenis malware yang ada. So kita akan pergi ke defense method kedua, which is firewall. So firewall ni dia semua komputer dia, kalau kita download dekat Windows, selalunya kita dah ada default punya setting. Tapi firewall ni kita boleh control peraturan dia. So firewall ni apa? Firewall ni security device yang boleh monitor dengan control network traffic. So kita punya macam perbualan lah antara komputer kita dengan internet. Dia boleh kawal apa yang boleh dicakap, apa yang boleh kita diterima. So macam sebagai contoh, contoh kat sini kita punya komputer ni user, kemudian ini internet. So dekat di antara tengah-tengah ni akan ada firewall. So firewall ni dia akan monitor apa-apa yang kita hantar. Contoh kita akan hantar paket ke internet, dia akan lalu firewall, dia akan pergi ke internet.
Lepas tu bila internet nak hantar, nak bagi kita information, dia akan kena lalu firewall tu. Sekiranya peraturan dekat dalam firewall tu dia block, kita block, contoh kita block macam port 80. Let's say kita block port 80. Maksudnya apa? Kalau kita block outgoing, incoming port 80. Kalau kita block port 80 firewall, so bila kita buka port 80 dalam kita punya komputer, orang lain tak boleh akses kita punya port tu. Kita seorang je boleh guna. So bila internet try nak masuk dalam port 80 tu, tak boleh. So itu antara firewall punya benefit lah. Dia boleh kawal trafik dalam kita punya komputer. So firewall juga boleh ada dua jenis, satu hardware, satu software. So selalunya yang murah software lah. Tapi kalau hardware selalunya dalam untuk network, untuk server-server, selalunya Cisco, selalunya ada firewall. Dan kemudian itu untuk firewall. Kemudian kita pergi ke intrusion detection system. So intrusion detection system ni apa? Dia selalunya digunakan dengan firewall. Selalunya kalau dekat topologi ni, dia akan ada kat belakang firewall kat sini selalunya. Ni IDS. So IDS dia kadang-kadang hacker dia ada banyak teknik yang dia boleh guna untuk macam untuk lompat daripada firewall tu. Dia boleh macam buat IP spoofing, dia boleh buat segala, dia macam IP spoofing ni dia tukar dia punya IP. Maksudnya kalau IP dia 192.168.0.11, dia boleh tukar jadi 192.168.0.38 contohnya. Dia boleh try tipu firewall tu. Tapi IDS ni macam alam lah. Dia boleh detect suspicious activity yang ada dekat kita punya sistem. So dia selalunya pasif. Dia tak ada, kita tak perlu scan manually, dia aktif, dia akan sentiasa run. So bezanya IDS dengan firewall ni dia boleh block sendiri selalunya. Untuk IDS dia cuma macam alam saja. Jadi dia bila dia detect ada malicious activity yang mencurigakan, yang macam mungkin ada attacker yang akan tengah buat scanning ke, tengah attack ke, dia akan bagi alert dekat admin. Jadi dia takkan block dalam tu, tapi dia akan bagi amaran lah dekat admin yang ada aktiviti yang mencurigakan berlaku dekat kita punya sistem. Itu antara fungsi IDS lah. Kemudian